Sebab tu Sabah tu dipajak selama-lama. Dan Malaysia pun masih bayar pajakan tu. Secara bank in. Tak bayar cash lah bank in. Kepada siapa? Pada waris. Siapa waris tak tahu. Tepulan dia lah. Tapi masih lagi dipajak. Dibayar. Sampai hari ini. Jadi itu status berkaitan dengan Sulu lah. Itu cerita lain. Okey, sekarang kita melihat kepada Sultan. Jadi Sultan adalah ketua Terengganu yang dalam Itqan disebut. Negeri Terengganu adalah negeri Islamiah Melayuwiah. Islam Melayu selama-lama. Dan Sultan adalah mempertahankan ni selama-lama. Jadi Abdul Rahman Limbu pegang situ. Pegang kepada undang-undang tubuh. Tapi kita lihatlah Tuanku Sultan tersepit. Antara kolonial dengan... Tapi Sultan Sulaiman ni dia dah, kalau bahasa mudah kira bagus lah. Kalau bahasa mudah lah nak sebut macam mana istilah dia. Maknanya dia cuba anak-anak. Dia cuba meraihkan Abdul Rahman Limbu. Dia cuba meraih. Apa maksud meraih? Contohnya, bila di Rahman Limbu jumpa dia balik daripada keluar, bila selepas tragedi di Kuala Telemon, balik jumpa tuanku layan elok. Lepas tu tuanku tanya, Haji nak duduk kat mana dulu sementara? Tak apalah, berlindung di ada bilik, mana-mana ruang, tak apalah, di Mahkamah Kadi. Ada Mahkamah Kadi kat Istana Maziah tu. Daripada 10 Zulhijjah, lebih kurang kemudian dibicarakan, berkaitan perbicaraan apa semua ada pameran. Jangan lupa tengok. Pameran oleh Arkib Negara. Terima kasih pada Arkib Negara Malaysia buat pameran kat luar. Susah nak cari pameran, ada dokumen tu. Tak akan jumpa lepas ni. Dan Arkib Negara tak akan beri kalau minta dengan gitu kan. Jadi pada hari ni guna ruang. Ambillah gambar ilmu dan sebagainya. Minta izin untuk ambil gambar dan tu kat luar. Peristiwa Padang Kacung kat pameran oleh Arkib Negara Malaysia. Ada kat luar tu. Jangan tak tengok pula. Okey, itu selingan. Seterusnya, berkait dengan Tuanku Sultan, dia bila jumpa Abdul Rahman Limbu, kemudian mesyuarat. Bila mesyuarat, dia jatuhkan hukuman. Dan dijatuhkan hukuman bukan buang kat pulau